Minggu lepas aku masuk larian Sekincan Atra. Aku masuk yang 21 km punya. By the way, ni first aku punya half marathon 21 km. Sebelum ni aku tak pernah pun masuk. Tengok sekarang ni ramai je masuk running ni, so aku pun sajalah nak try. 21 km ni dia start pukul 5 pagi. Yang 100 km dengan 50 km tu dah lepas lah petang dengan malam tadi. So yang 21 km yang aku masuk ni dia start pukul 5 pagi. Aku ni sebenarnya nak masuk 42 km full marathon, tapi coach aku tak bagi. Dan baru-baru nak belajar berlari dah ada coach. Untuk first time masuk larian ni, aku tak nak lah masuk yang jauh-jauh sangat. Aku nak try yang 21 km ni dulu. Tapi aku ingat aku nak masuk kategori 21 km lari berpagar. Tak ada pula. Sebab lari berpagar ni aku rasa aku lagi power. Sebab kat sekolah dulu aku selalu rompat pagar sekolah. Sekincan Atra ni dia lari dekat area sawah belakang-belakang tu. First 5 km tu dia macam okey je, sebab aku ada juga training sebelum masuk 21 km ni. Lepas tu dah lari dalam 7 km tu ada surau. So berhenti kejap sembahyang subuh, lepas tu sambung lari balik. Lepas tu lari dalam 8 km macam tu ada jumpa water station. Punyalah aku nervous, takut haus. Aku pun minum lah 2-3 cawan. Lepas tu nak terkencing pula. Kecoh betul lah. Nasib baik toilet tak jauh sangat, 2 km macam tu dah jumpa toilet. Lepas tu kat depan tu ada water station dengan sarapan sekali. Mantap lah, memang aku tengah lapar ni. Aku lepak jap makan kat sini. Banyak makanan dia, ada Maggi goreng, ada bubur. Tapi tak jelah aku makan banyak sangat, benda jauh lagi. Baru 10 km ada lagi 11 km lagi. Masa km yang ke-15 tu aku okey lagi. Masuk km yang ke-18 tu lutut aku dah mula sakit. Time ni aku dah start berjalan je, sebab lari je dia rasa sakit. Masa ni aku rasa aku dah mula menyesal dah. Kenapa lah gatal-gatal daftar benda-benda macam ni, ya Allah. Lepas tu aku ada nampak budak-budak tengah mancing. Batuk aku kat sebelah dia tu. Aku jalan dalam 2-3 km macam tu, aku pun sampai. Alhamdulillah dapatlah finish 21 km aku yang pertama.